Aku selalu malu nak mengaku benda ni. Sebab bunyinya macam aku tak bersyukur. Tapi jujur, aku pernah rasa penat sangat jadi orang baik. Aku jaga solat. Aku cuba elak benda haram. Aku kerja ikut jalan lurus. Aku tak menipu orang. Tak ambil hak orang. Tak tikam belakang sesiapa. Tapi hidup aku tetap sempit. Gaji aku cukup-cukup bulan. Kadang belum hujung bulan pun duit tinggal RM40. Anak demam, aku gelabah. Kereta rosak, aku rasa macam dunia nak runtuh. Isteri aku tak pernah minta bukan-bukan. Tapi aku tahu, dia pun penat pura-pura cukup. Yang buat hati aku makin sakit, circle aku bukan orang biasa-biasa. Aku datang dari keluarga yang boleh tahan senang. Dulu aku sekolah dengan budak-budak yang sekarang jadi CEO, doktor, lawyer, top manager. Ada yang business partner dengan datuk. Ada yang tiap bulan travel. Ada yang beli rumah kedua sebelum umur 35. Dan diorang ni, kalau aku nak jujur, dari segi agama memang jauh. Solat entah bila, puasa ikut suka, clubbing macam rutin, perempuan bertukar-tukar. Ada yang terang-terang gelak bila aku cakap aku nak cari surau. Tapi rezeki diorang melimpah. Aku tahu tentang istidraj. Aku tahu kadang Allah bagi dunia pada orang yang makin jauh dari dia. Aku tahu ayat-ayat ceramah tu semua. Tapi bila anak aku tanya, "Ayah, bulan ni boleh beli kasut sekolah baru tak?" Dan aku terpaksa jawab, "Nanti dulu ya." Masa tu ilmu semua hilang. Yang tinggal cuma rasa kecil. Satu malam, aku scroll Instagram. Kawan aku, Farhan, post video dia buka kunci rumah baru. Banglo besar, swimming pool, kereta mewah depan rumah. Caption dia, "Hard work pays off." Aku tengok video tu lama. Lepas tu aku pandang ruang tamu rumah sewa aku. Kipas berbunyi kuat. Cat dinding mengelupas. Isteri aku tertidur atas sofa dengan kain baju belum lipat. Aku bisik dalam hati, "Ya Allah, aku kurang apa?" Sejak malam tu, aku mula berubah. Bukan berubah jadi kaya, tapi berubah jadi pahit. Aku solat, tapi hati aku kosong. Aku buat baik, tapi dalam hati aku persoalkan Tuhan. Bila nampak orang lain senang, aku rasa marah. Bila orang cerita pasal rezeki, aku senyum, tapi dalam dada rasa terbakar. Sampai satu hari, abah aku datang rumah. Dia tak cakap banyak. Dia cuma duduk diam-diam tengok aku marah sebab bil elektrik naik, susu anak habis dan duit minyak tinggal sikit. Lepas aku berhenti membebel, abah tanya satu benda. "Kau ingat rezeki tu cuma duit?" Aku diam. Abah pandang anak-anak aku yang tengah gelak main atas lantai. "Anak kau sihat. Isteri kau setia. Kau balik rumah, masih ada orang tunggu. Kau tidur malam, tak takut orang datang tuntut hutang haram. Kau makan sikit, tapi halal. Kau penat, tapi hati kau masih tahu nak sujud." Aku jawab perlahan, "Tapi bah, susah sangat." Abah angguk, "Susah tu bukan tanda Allah benci. Kadang susah tu cara Allah pegang kau supaya kau tak hanyut." Malam tu aku tak terus rasa tenang. Aku bukan tiba-tiba jadi wali. Aku masih rasa sempit. Aku masih rasa cemburu bila tengok orang lain senang. Tapi untuk pertama kali, aku menangis bukan sebab duit. Aku menangis sebab sedar selama ni aku bukan cuma minta rezeki. Aku sebenarnya minta Allah buktikan dia adil ikut cara aku. Beberapa bulan lepas tu, Farhan yang selalu aku cemburukan datang jumpa aku. Mata dia merah. Dia kata rumah tangga dia hancur. Anak tak nak jumpa dia. Business partner dia tipu duit syarikat. Dia ada semua benda yang aku nak. Tapi dia kata hidup dia kosong. Aku tak rasa puas. Aku tak rasa padan muka. Aku cuma takut. Sebab hari tu, aku nampak kaya pun boleh jadi azab kalau hati tak ada tempat pulang. Sekarang hidup aku belum kaya. Gaji aku masih cukup-cukup. Aku masih kira belanja. Aku masih risau bila anak minta benda lebih. Tapi aku belanja satu benda. Kadang, kita bukan diuji sebab kita jauh dari Allah. Kadang kita diuji sebab Allah tahu kalau dunia diberi terlalu banyak,
mungkin kita yang akan jauh dari dia. Dan sejak hari itu, setiap kali aku rasa iri dengan rezeki orang lain, aku cuba doa satu ayat je. Ya Allah, kalau Engkau belum bagi aku kaya, jangan biar aku miskin rasa syukur.